Assalamualaikum. So hari ni away day untuk JDT lawan dengan KL City dekat Stadium Ceras, Kuala Lumpur. So sekarang ni aku dalam perjalanan nak pergi ke stadium. Awal lagi ni, baru pukul 4.30. So kita orang dijangka akan sampai dekat stadium sekitar pukul 5.30 petang nanti. Lately ni 2-3 hari ni asyik hujan lah guys. So aku pun tak tahu dah cuaca sekarang ni, musim hujan hujung-hujung tahun ni. Kalau korang tanya Dakmok mana? Dakmok dia injured lah guys. Dia main bola, baru kali ketiga main bola dah ACL guys. So Dakmok kita doakan dia cepat sembuh. So kita jumpa kat stadium nanti lah guys. Aku nak bawa kereta dulu. Jumpa kat sana nanti guys. Ciao. Setakat sekarang ni trafik masih lancar. So dijangka kejap lagi akan start jam lah. Sebab dah dekat pukul 5 lah. Diorang balik kerja kan, habis lah, melekat lah. Tengok cuaca guys, mendung guys. Aku harapkan tak hujan lah kat sana. Kalau hujan pun tak apa, stadium KL ada bumbung. So tak payah risau. So aku ni nak exit dah ni. Waze ni bagi aku jalan exit UPM. Sebab katanya jalan nak ke Tol Sungai Besi jam teruk. So dia bawa aku exit dekat UPM. So kita exit dulu guys. Nanti kita sambung lagi guys. Ciao ciao. Kan aku cakap keluar-keluar tol je dah melekat. Standard lah guys, KL guys. So ni nampak signboard pun dah tak nampak tulis apa dah ni. Aish, kena upgrade ni. Uish guys, dah nak sampai guys, nampak Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Tapi bukan tu lah, depan lagi. Tu depan tu. Tu dia stadium. Lain macam lah stadium tengah bandar ni. Kiri kanan penuh tu. Kita tu nak pergi mana ni? Fan dah ramai dah tu. Mana nak parking? Parking masuk kiri. Okay, kita masuk kiri guys. Welcome to Stadium Kuala Lumpur guys. Guys, so aku dah sampai kat Stadium Ceras Kuala Lumpur untuk tengok game malam ni. So sekarang ni aku nak pergi cari something dulu guys. So ni stadium. So kita nak pergi cari something dulu macam biasa. Dan kita akan cari orang-orang, kita akan temu ramah sikit-sikit. So kita jumpa kejap lagi. Aku dah nampak sikit-sikit ada fan Johor sikit, fan KL ni. So kejap lagi korang sambung je lah tengok video ni. Ciao. Inilah tujuan dia guys, beli tiket dulu. Beli tiket dulu. Bang, malam ni berapa result? Malam ni result berapa? 0-0. Jangan macam tu bang. Okay guys, tiket dah dapat. Kita beli physical tiket Stadium KL ada physical tiket. So sekarang ni aku nak pergi pusing-pusing, usah-usah lu, tengok apa ada. Aku first time sampai Stadium KL ni. So kita tengok macam mana guys. Kuala Lumpur City Football Club guys. Kat pintu A4 sebelah kanan dia ada KL City punya apa nama ni, official store. So pada korang mana yang nak beli jersey KL, korang boleh datang kat sini. So ni dia. So kalau masuk sini ada official store. Aku nak try masuk. Jap, kita tengok apa ada kat dalam guys. So dia ada baju yang fan issue, budak kecil punya pun ada. Warna pink, hijau ni keeper. Siap ada tu lagi. Boleh beli dia punya merchandise. Ini fan and player away issue. Tak besar sangat pun guys, tapi cukup lah. Kalau korang nak beli, memang mantap lah. Topi pun ada geng. Not bad. Nice. 89 je guys. Warna hitam. Smart.
ada satu benda yang bagus kat Stadium KL guys. Banyak kedai makan. Mantap. Okey tak? Boleh lah. Cik mana-mana ada cik Itu hari saya tak sempat jumpa cik Bukit Jalil turun. Saya datang lambat. Saya dekat ni, kat MSN. Oh, parking sana RM20 tu hari cik. Koyak cik. RM5, 20, 30, 50. 50 pun ada? Yes. Gila, 50 dekat gila. kolam renang. Kolam renang tu? Ui, betul-betul buat duit Bro. Okay guys, so sekarang kita dah makan dekat Iskandar Stadium. Nampak? Nasi Iskandar Stadium. Jadi aku makan roti telur dengan roti kosong. Biasalah, mamak kan. Mana-mana mamak rasa sama je. Tak ada beza sangat pun. So, fan pun dah mula. Aku rasa tak sampai 1000 lagi ni. Mana diorang semua? Aku nak tanya macam-macam soalan dekat diorang ni. Tapi aku tak jumpa lagi siapa aku nak tanya ni. So, kita lag dah. Sekejap lagi kita layan tanya macam mana vibe dekat Stadium KL. Ramai tak fan KL ni? Kita tunggu guys. Dek, malam ni JDT menang berapa? 3? 3-0. Siapa skor? Abang Jai kan? Jairo, Bergson dengan Bergson 2. Bergson 2 Bergson dah elok ke? Injured kan? Jangan sebut Arif Aiman pula. Jairo 2 Hidalgo 1 lah. Okey, mantap. Malam ni macam mana? KL menang. KL menang berapa? 4-1. Yakin Yakin 4-1. So nanti muka-muka ni nanti akan viral tau. 4-1 Siapa skor? Safawi hat-trick, baru Josri 1. Itu betul-betul dendam tu kalau Safawi hat-trick. Prime Okey, mantap. Terima kasih. Bergson 1. Oh, engkau 1 gol. Mantap. Expectation game malam ni berapa kosong bang? 2-0. 3 mata lah bang. 3 mata. JDT akan jadi first team yang kalahkan KL season ni. Ya. Okey, mantap bang. Siapa skor? Zero tak mungkin. Mungkin defend. Hidalgo. Salah seorang. Lepas tu saya tak tahu siapa yang main malam ni. Oh, tak tengok lagi lah. Tak tengok lagi. So abang rasa Jairo akan skor ke tak? Jairo saya nampak dia tak boleh guna kaki bang, dia kena guna kepala je. Susah sikit dia. Susah sikit Abang daripada mana bang? Daripada Bangi. Daripada Bangi. So memang asal Johor lah. Johor asal kat mana? Muar. Okey bang, terima kasih bang. Good luck, enjoy game malam ni. Okey, baik. Prediction malam ni? 2-1 kot. 2-1. JDT 2. Rendah diri nampak? Bukan sebab kita pun ni walaupun dia tak ada ayat. Kalau tak ada Arif Aiman, dia banyak pemain import kan. Banyak pemain import. Kita berpijak di bumi yang nyata lah. Boleh lah. Tapi selalunya kalau home KL susah nak kalah. Itulah tapi sebab KL tak pernah kalah lagi kan. So tapi JDT susah sikit lah kita nak predict. Oh, okey, faham. Okey, good luck. Enjoy game malam ni. Guys, so kita orang dah makan, dah kenyang. So kita orang pun dah survey tadi, pusing-pusing. Kita tanya orang kat stadium ni prediction dorang apa semua. So aku punya prediction malam ni dah tentu Johor akan menang, tapi dengan defisit yang agak kecil lah. Sebagai contoh 2-1. Macam tu lah. Kau punya prediction macam mana? Bagi aku tempat KL home, aku bagi 1 sama. 1 sama, draw. So bukan 0-0 tapi 1 sama. Tapi dua-dua tim tak kalah lagi lah. Jangan bagi kalah. Tak ada tim yang kalah malam ni. Betul. So
So aku punya harapan game malam ni mesti shock sebab tim nombor 1 lawan tim nombor 2. Betul. So benda ni bukan selalu kita dapat tengok kan. Betul. So dua-dua pun tengah konsisten. Yes. Tapi kau kena ingat JDT baru angkat piala. Betul. So diorang ada motivasi yang lebih tinggi berbanding dengan KL City. Tapi KL City ada peluang untuk JDT banyak game. Aha. So kita kena ambil peluang tu dengan lebih baik untuk game kali ni. Okay. So Sebab game dia banyak, ACL, Elite, lepas tu FA Cup ni. So guna sebaik mungkin lah, boleh dapat 2-1 ataupun 1 sama. So KL kena ambil kesempatan Ya, lah, betul. senang cakap. Kalau Ya. tak ambil kesempatan, diorang dalam kesempitan. Ya betul. Okay guys, so ni pun dah nak maghrib. So kita relax ya, bagi azan maghrib semua settle dulu, solat apa semua dulu. Nanti kita sambung video guys. Ciao. Guys, sekarang dah pukul 8 malam. So aku dah nak pergi masuk stadium. Nak masuk checkpoint dulu, duduk parking dulu. Lepas tu tengoklah, aku pun tak kenyang sangat ni. Mana tu aku boleh try makanan dalam stadium ni kan. Kita try buat biasa lah kita punya segmen Kaizen Sapeda Narka. Kita tunggu jap. So aku masuk stadium dulu. Sekejap lagi aku payung view dekat dalam stadium guys. Calo. Mana yang datang stadium Ceras ni nak semayang, kat bawah ni ada. Macam ni mantap guys. So ni pintu kita nak masuk ni, pintu B1. Tapi as usual, nak masuk kena check dulu lah. Barang-barang yang dilarang tak boleh bawa masuk. Okay. Satu sama. Aduh, jangan macam ni. Okay, terima kasih. So masuk-masuk, ada makan-makan macam biasa. Ada air, kopok lekor. Burger stadium wajib. So kita check port dulu guys. Ini dia guys, Stadium Ceras. Ada peminat kucing kan? Macam mana ni kan? Mana nak pergi tu? Masuk padang? Kejap lagi dia 2 biji skor tu. Sekejap lagi dia dapat kamera dalam TikTok. ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras bagi menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026. Perlawanan di antara pasukan Coklat 5. Ais kurang boleh? Air guys. Bismillah. Jangan rapat sangat. Buat sos ni banyak ah. Compare dengan Bukit Jalil lain lah. So kita try dulu. Pergi dia macam ni. Bismillah. Lagi tak suka. Kau ni tak punya So burger ni aku bagi rate 4/10. Okay. So aku makan tu. Tengoklah habis dia tak habis. Sambung dengan bola guys.
fan KL lah. Ya betul, KL tapi aku pergi Malaysia lah. Baju Malaysia lah. Dua lah. So sekarang jam pukul 8.50. Okay. Dalam 5 minit lagi player akan masuk. So kita harap game hari ni memang jadi lah. Memang jadi lah. Memang jadi ya. Jadi. Aku nak gol yang banyak lah sebenarnya. Betul. Baru shock. Baru shock. Tapi nak tanya lah, fan KL ni mana? Tak ramai tu. So kau tengok. Tak penuh lah. Tak sampai 3,000 tak sampai. Tak sampai. Muskil lah. Sebab kalau selalu je kalau ikutkan first dengan nombor 2 ni, tak pernah kalah. Mungkin agak penuh stadium ni. Tapi ni agak pelik. Tak ramai pun. Aku rasa antara faktor dua-dua sakut jam. Tak sempat sampai. Mungkin hari ni ada bekerja, mungkin. So kita tunggu tengok budak-budak aku dah ready, dah hiring player masuk. So game kejap lagi aku rasa mesti ada kurang-kurang 3-4 gol. Betul. Tapi bagi aku prediction tadi lah sama lah. Satu sama ya. Daripada tadi awal sama. Memang kau harapkan Satu sama. Kau nak KL stopkan Johor punya domination lah, tak menang. Betul. Kita draw dulu. Betul. Sebab KL pun tak pernah kalah lagi. So kita kena bagi sama. Okay, mantap. So kita sambung guys, layan tengok video. Kau tengok bola ni kejap lagi. Aku rasa KL dulu pun. KL score dulu Ya betul. Kalau KL score dulu stadium penuh baik. Mungkin. Boleh jadi Mungkin dia orang step kat belakang saja. Betul gol. Okay, faham. So dekat sini kau nampak Ultras KL aku nampak tak ramai. Daripada tadi Ultras pasal tadi Johor lagi ramai. daripada tadi dang sama-sama. Bos lagi ramai. Ya bos lagi ramai. So kejap lagi aku rasa memang tenggelam Ultras KL ni. Aku rasa tak payah buat kot. Dia apa tu? Drop boss ke apa tu? Drop. Drop. Okay, so guys kita sambung layan tengok video. Ciao. Berapa kosong? Tak banyak pun, 2-0 dah. 2-0? Paling tidak pun seri lah. Paling kurang seri bang Paling kurang seri. So dengan harapan hari memang sekurang-kurangnya satu mata lah. Kurang-kurang satu mata. Jangan kalah ha? Jangan kalah, itu Rekod tu jangan bagi salah. Jangan bagi salah, itu yang penting. Yang Okay, penting bang. seri, menang alhamdulillah. Siapa skor bang? Target? Kalau ada polo lah. Polo sub. Polo sub. Siapa main polo sub? Kepa Sherman? Pawi. Pawi lah. Pawi ya? Pawi. Okay mantap bang, kita layan tengok game bang. Alright.
Lauder skor 1-0 guys. So sekarang KL City ketinggalan 1-0. Tapi pada permulaan tadi KL City banyak main ke belakang kan. Diorang attack tu macam slow. Diorang tak nak pergi, tak nak try. Tadi dah dapat pergi tapi ke belakang balik. Pergi depan patah balik. Pergi depan patah balik. So kita harapkan KL boleh skor balik lah. Pasukan Johor So sama tengok game guys. Apa benda lah, jago guys. Satu counter attack daripada JBT seminit dah gol lah ni, macam mana ni? Pindik pun dah sempat dah. So sekarang 2-0. Second goal daripada Hidalgo. Bola shooting daripada Jairo. Aku ingat luar tadi dah kena atas palang. Keeper save, kena palang, dia tak nak masuk. Simple je. So dalam masa seminit, nampaknya JDT ambil kesempatan kat sini. Ya betul. So KL kena buat sesuatu lah. Dia Ada attack masa lebih awal lagi, lah, ada masa lagi. Kalau sampai 90 minit, ada 60 minit lagi. So dorang kena cepat attack lah. Jangan tunggu kena gol awal satu lagi. Kena gol awal. At least kau kena gol sebiji jadi, sebelum habis first half. Ya betul. Okay guys, kita sambung tengok game guys. Abang Jai gol lah. 3-0. Habis lah. Guys, half time sekarang. Result 3-0. Abang kat belakang ni kecewa betul lah bang? Kecewa. Kenapa tu bang? Hancur harapan. Tadi belum boleh cakap kan menang 2-0 kan. Nak menang 2-0. Lepas tu paling tidak berseri. Ini macam tak ada harapan Tak ada harapan dah. Harap-harap buat comeback lah. Boleh buat comeback lah? InsyaAllah. Bila dah KL buat comeback bang? Nampak macam dah lama tak buat comeback. Tak buat. Tapi kalau ada rezeki dapat buat comeback, bonus lah. Bonus Tapi saya nampak ni bang secara jujur lah, pendapat peribadi saya, KL dia lambat nak menyerang. Ya betul. Dia bila dapat dia slow. Ya. Kalau saya tengok banyak yang JDT bolos, majority dia counter attack. So bila macam tu dia kena gunakan wing dia kiri atau kanan untuk burst masuk dalam terus. Tapi KL tak buat. Itulah. Tak apa dia tunggu pun saya tak tahu. Apa dia tunggu. Coach punya perancangan pun tak tahu apa masalahnya. Tapi sekarang dah 3-0 lah. Buat apa benda lagi dia nak? Tak nak bolos banyak. Baik dia orang minta je. Itulah pasal. At least boleh draw pun jadi lah. Itulah. Yang penting draw je lah. Itulah. Harap-harap dapat draw cukup lah. Dapat draw cukup Sedih sebab belum kalah lagi, ada 45 minit lagi. Lepas tu memang tak ada harapan lah. Boleh comeback lah. Okay, baik, mantap. Harapan second half. Memang kena lagi lah. Itu minta tu, bukan harapan. Bukan harapan, memang betul. Memang akan kena lagi ya. Memang kena lagi. Kurang-kurang berapa? Saya rasa lagi 2. Lagi 2 So kita tengoklah macam mana Kita harapkan KL boleh buat magic lah, insya-Allah. Amin. Macam tu dia lepas.
Tembak, Bobby! Boom! Woi. Woi, gol lagi lah. Tak sempat buat apa-apa tengok kat gol. Oi. 4 dah. Aku rasa jadi 5-0. Kau ingat final? Aduh, dia baru tukar sub player, Ya, betul. baling tahu-tahu dah skor. Macam Oscar tu kan? Oscar Ribas. Waduh. 4-0 kan? 4-0. Tengok fan KL semua senyap. Aduh. Faru dah masuk guys. Awal masuk. Baru minit 77. Abang Faru. Akak Faru. Bola. Kau gelek apa lagi? Shoot! Boom! Bagilah satu Syam. Boom! Full time. 4-0 guys, 4-0. Terima kasih dan assalamualaikum. Nak buat macam mana? Nasib kena 4-0. Terima je lah. Banyak tu bang, 4. Sekali kalah terus 4. Nak buat macam mana? Hakikat walaupun pahit, Kena terima dengan redha lah. terima dengan redha lah. Ni? Kita tahu Sepatah dua kata, Liga anda yang punya. Liga anak punya. So kita tengok guys, penyokong KL balik dengan kekecewaan. 4-0. 4-0. Patah dua kata. Hilang fokus. Momentum lari Tapi nampak player banyak berat-berat lah sekarang. Tak nak pergi ke? Itulah dia banyak ke belakang kan. Tak apa bang, kita cuba balik next game nanti tengok macam mana. Next game bila bang? Sabtu, Paroi. Lawan Negeri Sembilan. Turun Paroi. Tak pasti lagi Okay bang, baik bang. Terima kasih. Gabriel!
Guys, full time guys, result 4-0. 4-0. Memang kita tak boleh nafikan JDT lebih dominan. KL agak berhati-hati, aku tak tahu kenapa. Padahal diorang main home, asyik-asyik dapat bola ke belakang, dapat bola ke belakang, dapat bola ke belakang. Tak bila nak ke depan pun aku tak tahulah. So sepatutnya diorang kena manfaatkan kelebihan main kat tempat sendiri. Dengan kelebihan diorang JDT yang banyak game. Banyak game. Lepas tu kalau kau tengok JDT masa dah skor 3 biji, dia siap sub sampai 6 orang player. Dia masukkan second team dia. KCT tak tukar pertukaran pun. Dia lambat buat pertukaran. Betul. Sepatutnya dia kena lebih apa? Bernasi lagi daripada JDT. Dia kena agresif lah. Sebab diorang dah ketinggalan. Tapi diorang terlalu santai. Betul. Aku pun tak pasti diorang nak apa sebenarnya. So guys, korang yang mana baru singgah dalam channel aku ni, korang boleh tolong subscribe, like, komen dan juga share. Jangan lupa, sampai kita jumpa dalam next video guys. Match vlog seterusnya. Mungkin Sabtu nanti ataupun tak tahu bila. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.